Bayangkan sebuah pulau seluruhnya dijadikan syurga perdagangan bebas. Itulah Hainan, provinsi paling selatan China yang kini bergema sebagai pelabuhan perdagangan bebas Hainan, FTP terbesar dunia, 70 kali ganda zon bondet China. Dilancarkan oleh Xi Jinping tahun 2018, FTP bermula operasi penuh pada 18 Disember 2025 dengan zero tarif untuk 74% produk yang jimatkan 20% kos import, peraturan 30% nilai tambah, membolehkan barang diproses di sini masuk tanah besar tanpa cukai, rebate double 15% bagi cukai korporat 15% dan pendapatan pakar 15%, visa free untuk 86 negara serta fokus pada 12 industri seperti pelancongan dan high-tech. Ekonomi Hainan kini cecah $113 bilion ke 70 terbesar dunia dengan sejak 2020, 9,600 syarikat asing dari 170 negara melabur, FDI naik 40% walaupun nasional turun, jualan duty free meletup 4 kali ganda dan tarik pelaburan global ke Asia Tenggara. Hainan bukan sekadar pulau, ia pintu emas China ke dunia. Saksikan transformasi ini membentuk masa depan perdagangan di mana Hainan FTP menyatukan peluang dengan inovasi.